Ops Northern Star berjaya membongkar sindiket pelaburan tipu berskala mega melibatkan jumlah rampasan mencecah 3.17 bilion ringgit. Menurut kenyataan Polis Diraja Malaysia PDRM, operasi yang dijalankan pada 20 Mac lalu itu telah membawa kepada penahanan 8 individu termasuk 4 yang bergelar datuk, yang mana 2 daripadanya merupakan usahawan dan 2 lagi peguam. Kesemua mereka berusia antara 44 hingga 62 tahun dan kini direman sehingga 7 hari untuk siasatan lanjut di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Operasi dijayakan oleh Pasukan Amla Bukit Aman hasil kerjasama rentas negara susulan maklumat Red Notice daripada Interpol. Sindiket ini dipercayai beroperasi menerusi skim pelaburan Ponzi dikenali sebagai MBI yang berpusat di luar negara dan mensasarkan ribuan pelabur tempatan. Antara aset yang dibukukan termasuklah 638 akaun bank dan saham berjumlah lebih 1.16 bilion ringgit, 35 unit hartanah bernilai 2 bilion ringgit, 10 buah kenderaan mewah, pelbagai jam tangan berjenama, wang tunai dalam pelbagai mata wang serta dokumen dan barangan kemas yang bernilai tinggi.